Okay, what's up guys? Hari ni dapat order daripada customer ni. Dia agak ada OKU lah. So saya pergi tempat dia. So kita mudahkan urusan dia lah dekat PPR. So let's go. So ni nak buat nombor 8. Nombor 8, nama saya Mo. Lepas tu depan Mo. Dengan gambar belakang depan, lah. depan nombor 8. Apa tak ni? Kenapa semenjak nombor 8? Kenapa abang suka nombor 8? Kenapa? Semenjak Lempak, Lempak. semenjak Ketusuk, semenjak Syafiq Ahim. Saya lah pakai Syafiq Ahim. Syafiq Ahim. Saya memang minat nombor 8. Orang cakap nombor 8 General Padang. Nombor 8 tu memang Azimat lah. Ke dulu time sihat main bola main tengah. Memang saya nombor 8. Pernah make Abi nombor 8. Nombor 8. Nombor 8. Berapa player lokal, minat satu je Premier Kelantan, Pia. Dia underrated bang. Dia masa AF Suzuki 2014, sayang dia main kejap, tapi kita nak dapat pedal tu tinggi sikit dia. 2014 dia betul. 2014. Dia masa 2012 dia main order match masa lawan Kelantan NTM. Lepas tu nama dia menaik. Lepas tu masa Dola Saleh nak bagi dia call up, susah saya orang paling gembira. Saya siap ada masa kat FB saya ambil gambar masa tu zaman FB. Dia tahu, gembira saya. Memang time tu memang Pia nak masuk Malaysia, memang saya suka. Ibu Pia dengar ni, happy dia. Itulah. Maybe saya rasa Pia dengan Safiq tak boleh sekali. Tak boleh sekali. Tapi memang Pia. Pia ni ibarat macam kalau saya suka Real Madrid. Abang kenal Guti. Guti macam dia lah. Dia macam dia bagi memang antaran kat striker sedap. Nanti siap saya Roger. Okey bang. Susah kan abang kena panas apa semua. Tak apalah, panas dunia. Okay, JC dah siap. Dia siap ori depan rumah dia. Okay. 12. Cantik bang. Allah, cantik. Cantik memang cantik. Okey, cantik bang. Sorry lah, lambat sikit. Banyak order lah. Tak apalah bang. Banyak order. Saya tengok hari-hari abang buat TikTok punya VDT. Abang pergi event Liverpool kan. Itu pun dah penat kat tu. Okay, dan deliver jersey touching sikit lah. Sebab saya besar kat flat, so macam throwback sikit lah. Okay, siapa nak buat mindset jersey pun semua boleh follow account Go Liga. Okay, thank you guys. Cantik lagi.